Salam setelah berapa minggu berhenti, kali ini kita muncul balik. Hari ini saya nak cerita tentang proses yang paling awal dalam pembikinan filem, iaitu proses penulisan lakon layar. Benda yang dalam proses ni dia antara proses yang agak lama, sebab kalau ikut saya mengambil masa 10 tahun untuk menulis lakon layar Encik Rahmat dan 2 tahun untuk Melur vs Raja Wali, dan dalam average 6 bulan untuk lakon layar yang lain, yang membuktikan bahawa proses penulisan lakon layar ni adalah proses yang paling rumit. Walaupun penulis hanya bekerja dengan beberapa orang sahaja, kalau nak dibandingkan dengan kerja pengarah yang terpaksa bekerja dengan ramai orang pada satu masa. Yang paling penting dalam penulisan lakon layar adalah idea. Nak cari idea lah satu benda yang paling sukar. Kita boleh dapat idea di mana-mana saja sebenarnya, dengan pembacaan kita, pengalaman hidup kita. Dan yang paling penting, idea yang paling, sebab apabila kita menulis, kita kena betul-betul faham dengan subjek yang kita nak tulis tu. Jadinya apa-apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita yang kita telah alami adalah lebih baik. Contohnya pengarah François Truffaut menulis filem 400 Blues, iaitu filem yang sebenarnya berkenaan diri dia semasa dia kecil. Dan saya juga menulis Melur vs Raja Wali, iaitu kisah semasa saya di sekolah. Jadi sebab untuk memahami subjek yang kita nak tulis, kita perlukan research atau penyelidikan yang terperinci. Jadi apa-apa saja yang berkenaan dengan pengalaman kita sendiri adalah penting dan sangat berharga. Sebab itu penulis harus menimba pengalaman sebanyak mungkin melalui beberapa perkara yang saya pernah kongsi sebelum ini. Jadi penulisan lakon layar adalah proses, walaupun tidak memakan belanja yang banyak seperti proses produksi, tetapi ia mahal dari segi lain, kerana lakon layar yang baik akan menentukan sebuah filem yang baik. Itu adalah pokoknya. Maknanya jika lakon layar proses menulisnya diambil indah tak indah saja, maka dia dapatlah skrip yang teruk, dan dia juga mencerminkan peribadi ataupun pemikiran pemikir yang terlibat. Kerana pengarah harus mempunyai kepandaian, kepakaran untuk memilih lakon layar yang baik, juga pada pihak penerbit.